Hello guys, welcome back to my channel. Sisi jerapah yang tinggi lagi kan lampai. Hey, jom jalan sama-sama. Si jerapah cerita semua rasa jalan dan juga drama. Subscribe jangan lupa. Hey, jom jalan sama-sama. Si jerapah cerita semua rasa jalan dan juga drama. Subscribe jangan lupa. Okay, hari ni konten kita nak pergi ke Balai Seri Negara dekat Kuala Lumpur. So stay tune apa yang ada kat sana dan apa aktiviti kat sana yang kita boleh buat. Apa-apa pun try dulu. Wake up, the world is calling out my name. Different roads, but every smile's the same. Every sunrise writes another page. Every mile feels like a brand new stage. Hey, okay. Tadi mesti anda tak tahu kan kat mana kita nak berjalan kan. So hari ni dekat je dengan saya punya tempat kerja, iaitu dekat mana ya? Balai Seri Negara. So Balai Seri Negara ni merupakan tempat orang kata apa, karya-karya orang-orang Malaysia yang dilukis, dibuat. Diorang akan tempatkan sini sebagai pameran. Masuk percuma, parking pun percuma. So ini boleh jadikan idea dates yang bagus lah. Okay, apapun kita masuk dalam dulu. Cam. Okay, jika anda lihat kat sini, sebelah sana tu merupakan Institut Pusat Darah Negara. So di berhadapan je dengan area Pusat Darah Negara. Okay, so tadi nak masuk dia kena scan QR code je untuk orang kata apa, untuk kehadiran. So kita akan masuk ke dalam galeri dia. So seperti yang anda tahu, dia mempunyai 3 level. So kat depan ni ada 2 art. Dan kita masuk dalam tu dulu. Terus Ada tangga, mana? okay. Cantik kan? Dia punya Tuan Dr. Mahathir. Kalau tengok daripada dekat, dia tak nampak tau. Bila tengok daripada jauh, baru dah nampak. Baru dah nampak apa? Art dia tu. So kat sini seperti yang anda tahu, dia semua berkaitan dengan art sahaja. So anda tengok walaupun macam ni pun dikatakan art tahun 2000 tau. Kita zoom sikit. Tahun 2000. Tak nampak? Kurang lah. Ini dipanggil art berakyang. Nampak tak salah? Sama-sama. Jangan lebih. Ni koleksi ni Tuan Dr. Mahathir yang sign. Pok tu sign dia. Ni sempena saga burung, happy birthday dengan foto saga yang dibuat. Scan. Nak tengok video scan je. Oh ni stamp. Stamp zaman saga. Ini mohon kepada orang kata apa, galeri muzik, muzik-muzik yang established dekat Malaysia. Ada SYJ, Search, Left Handed, ada Kasut Ali. Legend Sat Kasut Ali. Okay, kita akan masuk ke galeri Tun Razak. Wow, dia macam masuk vibe apa kata apa, lukisan-lukisan mahal. Wah, yang tu look at the picture.
Oh, dia lukisan yang sama tapi dilukis oleh lukis yang berbeza. Ni. Ini bangunan Abdul Samad, betul tak? Tahu, tapi I suka structure dia punya lukisan. Sebab kalau ikutkan ni buat pakai pensel je, ada sketch. Tapi yelah, orang ada seni je lah yang boleh macam ni punya style. Kalau macam saya, seni tak ada seni. Kalau dia boleh lah menghayati, kalau bini saya ni dia kalau menghayati, orang kata apa, seni tu macam ibarat dia yang lukis benda tu. Nampak tak? Dia menghayati dia seni ni. Kita kena menghayati seni. Terutama seni boleh dilukis oleh orang kata apa, artis negarawan kita. Okay. Oh, touching. Okay. Sekarang kita akan naik ke tingkat 1. So kat bawah ni basically ada 2 galeri. Satu galeri Tun Razak, dan satu lagi galeri macam art jugalah. So kita akan naik tingkat 1 pula. Okay. Oh, pusing siap benda ni. Wow. Oh. So kat sini tak tahu lah galeri ni galeri apa. Cuma art dia lebih pada macam art yang ni sikit. Silakan. Dekat ni, dekat pinggan. Oh. Wow, ini macam fine dining. Oh. Lukisan pinggan. Tak benda apa. Ni kan. Apa? Duit. Gabeno. Ni lah, jenis sedu. Ni, cara letak ni macam kita kata tu. Sedap ke tak sedap ke? Ni. Apa ni? Oh, macam sedu-sedu patah aja. Sedu bengkok 3, 19, 42, 4, 47. Apa-apa yang disebabkan tiap-tiap kita harus dipasang untuk ditelan. Oh, nampak cantik tak dia punya. Boleh tengok kat sini. Nampak tak? Bagi saya lukisan ni menarik sebab lukisan ni dia beri nama Pasar Payang. Itu pasar yang dekat Kuantan tak silap. Suka sebab dia punya simple tapi dia cerita full macam mana keadaan dulu. Orang dulu hidup, nampak ada beca, naik kereta. Nice. So tadi ada sedikit isu je lah di mana saya sendiri yang mengeluarkan tripod. So tripod dalam diri sendiri memang tak boleh lah. Tripod, flash. So kalau nak rakam tu tanda-tanda hidup lah. Okay. Tapi kat sini ada CCTV tau. So hati-hati. Kita akan gerak lagi ke satu level. Let's go. Wow. So kat sini dia ada galeri immersive free saja. So
kat sini dia ada ruangan aktiviti lah. Aktiviti contoh macam tadi, anda boleh beli dengan harga RM10 untuk nak buat aktiviti. Kat sini adalah orang kata apa, tempat immersive video. So dia akan play lukisan, sounding, so boleh ambil gambar. Tak nampak hilang. Uish. Ui. Sekarang ni dah pukul 4.50, lagi 10 minit. So pengumuman pun dah bunyi. So last. So okay, nanti ujung video saya akan bagi review. Okay, nak tutup dah, kita ciao. Okay, kita baru habis pusing satu balai seni negara. Overall, siapa yang suka seni mungkin dia boleh menghayati lah. Dia punya kesenian, lukisan, dia interaktif. Kalau untuk nak contoh nak bawa anak-anak nak tengok seni, nak belajar seni, lukisan, acar, boleh lah, sebab dia setiap lukisan tu dia ada berbagai perspektif, berbagai jenis orang kata apa yang nak ditonjolkan karya. Okay, sampai di sini saja untuk video kali ni. Apapun, tunggu the next content daripada CJ Rafa. Stay tune.